Sebagai pemasang CCTV dan pendawaian elektrik, Kasim dan Baharin banyak bekerja di luar kawasan. Mereka berdua berkawan sejak kecil dan kemudiannya sama-sama membuka perniagaan memasang CCTV dan pendawaian di pejabat dan kawasan perumahan. Baharin sentiasa berpesan kepada Kasim supaya jujur dan amanah ketika bekerja. Ini adalah kerana mereka bekerja untuk menyara keluarga dan kerja juga merupakan satu ibadah. Pernah sekali seorang pelanggan membayar dengan tunai RM100 Malaysia sedangkan upah hanya RM99.50 sahaja. Kasim tidak memulangkan baki 50 sen berkenaan kerana bercadang untuk membeli aiskrim Malaysia. Baharin yang menyedari kemudian menegur sikap Kasim itu dan menyuruhnya memulangkan semula duit baki kepada pelanggan. Pernah juga ketika sedang membaiki CCTV, Kasim mendapati ada rakaman memaparkan anak tuan rumah memakan aiskrim ketika ibu bapanya tiada di rumah. Pada mulanya Kasim bercadang untuk berpakat dengan Baharin dan mengugut anak itu supaya membayar sejumlah wang jika tidak mahu rahsianya terbongkar. Bagaimanapun, Baharin menolak idea itu kerana ditakuti akan terlibat dengan pihak berkuasa dan lebih-lebih lagi dia tidak mahu makan hasil haram. Dengan kejujuran kedua-dua Kasim dan Baharin ketika bertugas, perniagaan pemasangan CCTV dan pendawaian elektrik mereka makin maju dan viral. Kasim dan Baharin juga bergilir-gilir menerima anugerah pekerja contoh di syarikat mereka.